Hello guys, Assalamualaikum, apa khabar semua? Pada video kali ni aku bercadang nak buat makeover untuk ruang tamu aku ni. So aku akan cat dia jadi warna putih dan aku ada wool basket punya frame-frame semua ni. So jom kita tengok macam mana hasilnya dan macam mana aku dan sebenarnya aku dan anak-anak aku yang akan buat makeover ni. Okay guys, jom kita start. Okay, ni keadaan sebelum aku buat makeover. Okay. Alright. Okay. So dinding sekarang ni memang warna pink lah. Dia light pink macam tu. Dia ada dual tone. Yang atas ni dia pink yang kuatnya, pink tua. Okay, ni light pink. Okay. Alright. Okay, jom kita start. Okay guys, hari ni day 2. So aku dah clearkan ruang belah sini pula. Semalam kita cat belah sini. Tu dia dah putih dah kan. Okay. So hari ni kita sambung untuk side dinding yang belah sini. Okay, ni aku dah tampal dengan plaster untuk kesan-kesan paku yang lama Aku dah tanggalkan paku tu, so dia berlubang. So aku tampal dulu dengan plaster. So kita tunggu dalam setengah jam sebelum kita mula mengecat. Okay, jom kita start cat untuk hari ke-2. Yes. Okay, so ni antara kesan lubang-lubang yang aku dah tampal dengan plaster. So kita biar sekejap dalam setengah jam.
Sebelum kita mula untuk sambung mengecat